Ramai marah, ramai rasa tertipu. Bayar takaful 9 tahun, lebih RM20,000. Tapi bila surrender, dapat RM3,500 sahaja. Baik, dari dulu aku masuk ASB je tiap bulan. Bapak scam insurance. So basically video ni saya nak olah lah point ini sebab bagi saya benda ni sangat-sangat penting. Kalau anda dapat maklumat yang salah, mungkin anda akan membuat pilihan yang salah. So, isu ini viral sebab apa? Sebab first thing first, beli insurans atau takaful. Bayar setiap bulan RM190 selama 9 tahun. Let's say lah 190 kalikan dengan 12 kalikan dengan 9 tahun. Dapatlah RM20,520 dalam masa 9 tahun. So, lepas 9 tahun nak surrender polisi takaful ini and hanya dapat RM3,500 je. So, maksudnya mana hilang lagi RM17,000 tu? Tapi sebelum anda nak marah, sebelum anda nak tuduh scam dan sebagainya, anda kena faham dulu apa sebenarnya yang anda beli bila anda sign up polisi takaful ataupun polisi insurance ini. So, first thing first yang anda kena tahu, pelan perlindungan takaful bukan saving. So, ramai orang salah faham. Ramai orang ingat bila anda mencarum sesuatu takaful ataupun sesuatu insurance tersebut, anda sebenarnya adalah buat saving. Tidak. Anda kena faham, bila anda beli protection plan ni, sebenarnya apa yang anda beli? Anda beli perlindungan kepada risiko yang tak diduga. So, itu sebenarnya yang anda beli. Saya suka bagi perumpamaan mudah. Anda duduk rumah yang gated guarded. Siapa-siapa saja yang beli rumah gated guarded, anda kena bayar apa? Anda kena bayar security guard. Betul tak? Let's say lah, anda bayar security guard anda RM190 selama 9 tahun. So, total anda bayar berapa? Lebih kurang RM20,000 lebih lah. And then, anda pun jual rumah tersebut. So, bila anda jual rumah tersebut, boleh tak anda pergi dekat security guard tu, anda minta balik duit anda? Tak boleh kan? Sebab apa? Sebab anda dah bayar servis untuk perlindungan rumah tersebut. So, konsep dia sama dengan takaful dan insurans ini. Bila anda beli polisi takaful ataupun polisi insurans ni, sebenarnya anda beli protection against unexpected risk. Risiko yang tak diduga. Contohnya, sakit. Poin seterusnya, RM20,000 tu. RM20,000 yang anda bayar selama 9 tahun ni hilang ke mana? So, anda kena faham, duit yang anda bayar setiap bulan itu, kalau dalam konteks takaful ini, dia menggunakan konsep tabaruk. Tabaruk ni iaitu duit yang anda bayar dikumpulkan dalam satu tabung dan tabung itu, duit itu digunakan untuk membayar pampasan kepada pencarum-pencarum yang memerlukan pampasan tersebut. Let's say memang anda sihat walafiat. Great, tapi berapa ramai yang mungkin sakit? Berapa ramai yang terpaksa pergi hospital? Mereka mencarum duit yang sama seperti anda, tapi ditakdirkan mereka jatuh sakit. And disebabkan itulah mereka mencarum in the first place. Betul tak? Untuk protect diri mereka. Sebab anda mungkin tak jatuh sakit selama 9 tahun. Mungkin anda jatuh sakit tahun ke-10 ataupun tahun ke-11, tahun ke-15. Wallahualam. So, it's the same thing. Same concept dengan takaful ini. Anda bayar RM190. Orang-orang lain pun bayar RM190 dalam satu tabung. And let's say lah, seseorang ini jatuh sakit, masuk hospital, admitted dekat ICU, memerlukan kos, bayar bil hospital RM20,000, RM30,000 disebabkan mereka mempunyai medical card ataupun medical insurance. Mereka tak perlu mengeluarkan duit simpanan mereka, malah semua perbelanjaan, perubatan dan hospital ditanggung oleh syarikat takaful tersebut. Itulah fungsi utama seseorang itu membeli plan protection. Just to give you some context, semua anak saya Alhamdulillah ada takaful. So, tiba-tiba anak saya umur 7 tahun, dia mempunyai problem and terpaksa dapatkan pembedahan. Kos pembedahan tersebut tanpa takaful, saya kena bayar lebih kurang RM12,000. And bear in mind, saya bayar anak saya ni RM90 sebulan. So, dalam setahun, RM1,000. Kalikan dengan 7 tahun masa anak saya terpaksa dapatkan pembedahan tersebut, total dia lebih kurang RM7,560 sahaja. Tapi bila anak saya masuk hospital, kosnya RM12,000. And saya tak keluarkan sesen pun. Semuanya ditanggung oleh syarikat takaful. Sebab apa? Sebab saya ada plan takaful. Tapi anak saya yang kedua dan anak saya yang ketiga, Alhamdulillah, dan saya harapkan sampai bila-bila tak jatuh sakit, but tak ada. So, it doesn't mean that saya rugi. No. Itulah fungsi utama seorang membeli plan takaful. Adalah untuk melindungi diri daripada risiko yang tak diduga. Tapi tak semua takaful yang memang 100% hanya memberikan plan protection sahaja. Ada juga zaman sekarang ni, sebabkan masyarakat-masyarakat yang question, dah bayar banyak tapi dapat sikit. So, ada juga takaful yang saya namakan like dia hybrid. Hybrid antara protection dan juga simpanan. Ini duit yang anda dapat bila anda surrender lebih sedikit. Nak cakap dapat sebiji-sebiji, tak. Tapi dapatlah lebih sedikit. So, yang dinamakan sebagai investment link plan.
takaful. Kat sini ada nilai simpanan. So, bila anda mencarum takaful yang mempunyai elemen simpanan dan pelaburan ini, anda dapat 3 benda. Yang pertama, anda akan ada cash value. Cash value ni maksudnya, walaupun anda mencarum, duit yang anda mencarum tu, let's say lah RM190, sebahagiannya untuk perlindungan, sebahagiannya untuk simpanan dan pelaburan. Itu yang pertama. Yang kedua, of course, namanya investment link plan takaful. So, anda ada peluang untuk pelaburan. Bila peluang pelaburan ni maksudnya ada potensi untuk anda dapat untung besar. Dan ada juga setengah depending on fund yang anda laburkan itu, kalau fund tu menjadi, return yang anda dapat tu lebih banyak. Over the long run, mungkin sebab pelaburan ni ada untung, ada rugi, mungkin anda akan dapat duit yang lebih daripada berapa banyak yang anda carum. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga, of course, disebabkan oleh elemen-elemen ini, surrender value anda pun akan jadi lebih tinggi. Tapi itu pun tak confirm. Especially bagi mereka yang mencarum dekat takaful berbanding dengan insurance. Sebab some insurance, mereka mungkin bagi guaranteed return dan sebagainya. Tetapi guaranteed return ini tak patuh syariah. So, takaful ni boleh untung, boleh rugi, bergantung kepada dana yang syarikat takaful itu laburkan. And last but not least, kat sini saya nak sentuh satu isu sensitif, isu panas. Okay, kenapa premium naik walaupun tak pernah claim? Oh, ini memang buat semua panas. Daripada tahun 2017 sampai sekarang ini, 2026, takaful saya naik 3 kali. Ini 3 sebab utama kenapa naik. Yang pertama, sebab umur meningkat. So, kenapa? Logik akal, bila umur anda meningkat, especially bagi mereka yang mencarum pelan perlindungan semata-mata tanpa ada elemen simpanan dan juga pelaburan, pelan perlindungan ni normally dia murah. Okay, sebab anda hanya beli protection itu sahaja. So, dia akan naik ikut umur anda. Makin meningkat usia, makin tinggi yang anda kena bayar caruman. Sebab apa? Logik akal. Sebab lagi tua, lagi tinggi risiko untuk claim. Especially bagi seorang lelaki dewasa, bila anda break umur 40 tahun, time itulah macam-macam benda akan terjadi. Right? Itu yang pertama. Yang kedua, medical inflation is the reason kenapa premium ataupun caruman takaful naik dan membuatkan orang tak nak subscribe takaful in the first place. But at the same time juga menjadi sebab utama untuk anda semua mencarum takaful. Faham tak? Yes, because medical inflation, takaful anda akan naik. Tak adalah nak cakap setiap tahun. Mungkin setiap 2 tahun, setiap 3 tahun akan naik. Seiring dengan medical inflation. And benda ni menyebabkan orang, tak nak ambil takaful. Listen to my point. But at the same time, because medical inflation ni naik and gaji anda, simpanan anda, pelaburan anda tak naik setimpal dengan medical inflation ini, makanya untuk anda dapatkan perkhidmatan perubatan ini jadi lagi mahal. Yang menyebabkan ramai orang mungkin tak mampu pun nak masuk hospital satu hari nanti. Disebabkan itu juga menjadi satu sebab utama untuk semua rakyat Malaysia mesti ada takaful. This is the reason kenapa premium ataupun caruman takaful naik. Yang ketiga, portfolio adjustment. Okay, portfolio adjustment ni technical, iaitu plan lama dikemas kini berdasarkan risiko semasa. Mungkin pelan-pelan yang anda ambil ni, especially pelan yang dah lama, yang dah lebih 10 tahun, mungkin at that time, syarikat-syarikat takaful ni menjanjikan anda bulan dan bintang. Tapi disebabkan apa yang sedang berlaku sekarang ini, okay, especially tahun ini, krisis minyak, harga minyak naik, dan harga minyak naik akan menyebabkan inflasi dan macam-macam lagi. So, disebabkan itu, mungkin kan, bila syarikat takaful tengok, actually kan, plan takaful yang kita offer kepada customer-customer kita like 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas ni, sebenarnya dah tak logik dah. So, disebabkan itu, kita kena revamp, dan bila revamp itu, mungkin harga dia akan naik juga. So, ini adalah 3 sebab utama kenapa harga caruman or even premium takaful insurance ini naik. Kesimpulannya, kisah yang saya kongsikan kepada anda, bayar takaful insurance RM20,000 dalam tempoh 9 tahun tapi hanya dapat 3.5k saja, itu bukan fake. Okay? Itulah realitinya. Tapi dia bukan scam. Kena faham, bila anda beli sesuatu plan protection ataupun plan perlindungan itu, tujuannya adalah untuk melindungi diri anda daripada risiko yang tidak pasti. So, sebab itu sangat-sangat penting untuk anda faham apa sahaja polisi yang anda sign. Kalau anda tak faham, anda sign, itu yang jadi marah tu. Jadilah orang yang bijak. Saya yakin mereka yang subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir orang-orang yang bijak, sebab saya dah buat video sejak tahun 2020 lagi. Dan bagi mereka yang belum, tekan butang subscribe untuk dapatkan lagi informasi tentang kewangan dan pelaburan. Good news kepada anda semua, saya ada buat satu kelas percuma tentang bagaimana nak memilih takaful. Okay, bagaimana nak memilih takaful yang sesuai untuk diri anda. Sama ada takaful hayat, life takaful ataupun medical card. Ilmu tentang takaful ni orang tahu, orang pernah dengar tapi orang lari jauh-jauh.
Itu masalahnya. So what if anda sendiri yang pilih untuk belajar? And kelas ni percuma sahaja. Saya sertakan link dekat ruangan description. Hanya klik link tersebut, daftarkan nama anda dan anda boleh tengok video pendek sahaja. Okay, yang saya buat khas untuk memberi ilmu dan pendedahan tentang bagaimana nak memilih takaful yang sesuai dengan poket masing-masing. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.